Assalamualaikum murid-murid. Hari ni cikgu ada bawa sesuatu barang yang menarik. Tapi cikgu nak kamu semua teka dulu benda apa yang cikgu bawa ni. Cuba teka benda apa. Kertas, cikgu. Cikgu, Ini Cawan. dalam dia ada apa? ada Apa? air. Ada air, Okey, cikgu. bagus. Air. Dan satu lagi, cuba teka benda apa. Klip. Bagus semua. Okey, mari kita lihat apa yang berlaku kalau cikgu celupkan kertas ini ke dalam air. Kertas tu basah, cikgu. Basah kan? Bagus. Macam mana pula kalau cikgu celupkan kertas ini ke dalam air? Yang ni tak basah lah, cikgu. Tepat sekali. Jadi, korang perasan tak apa benda yang berlaku? Ada yang basah dan ada yang tak basah lah, cikgu. Bagus anak-anak murid cikgu hari ini. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang tajuk keupayaan bahan menyerap air. Seronok kan tajuk ni? Jadi, cikgu nak tanya, adakah kamu semua sudah bersedia? Dah, Dah. cikgu. Dah, cikgu. Okey, bagus. Okey murid-murid, cuba lihat bahan-bahan yang cikgu tunjuk ni dekat skrin. Antara bahan-bahan ni, adakah bahan yang boleh menyerap air dan ada juga bahan yang tidak boleh menyerap air. Jadi, jom kita tengok sama-sama ya. Sebelum tu, siapa boleh bagi tahu dekat cikgu apakah itu penyerapan air? Saya, cikgu. Penyerapan air ialah keupayaan sesuatu objek atau bahan yang boleh menyerap air dan semua bentuk cecair. Sekarang perhatikan ciri-ciri setiap bahan ni. Kalau bahan tu serap air, biasanya dia lembut kan? Lepas tu, dia ada lial yang kecil, senang air nak masuk. Tapi yang tidak menyerap air pula, dia mempunyai permukaan yang licin, keras atau bahasa mudahnya kalis air. Okey, sekarang cikgu nak tanya sikit. Semua bahan yang cikgu tunjuk tadi, agak-agak lah kan? Adakah semua boleh menyerap air? Yang saya nampak kan, tak semua, cikgu. Macam yang klip kertas tu kan, dia tak serap air pun. Okey. Macam mana pula dengan kertas, sapu tangan dan juga tisu? Yang ni semua serap air, cikgu. Bagus Syahidah. Kadar serapan air tu tak sama antara ketiga-tiga bahan tu. Tak pastilah, cikgu. Tisu tu macam cepat je serap. Tapi kertas tu macam lambat sikit. Betul. Bagus jawapan kamu Syahidah. Okey. Kita tengok satu persatu ya. Murid-murid semua, adakah kamu sediakan bahan yang cikgu suruh kamu bawa minggu lepas? Ingat tak apa yang cikgu pesan? Ingat, cikgu. Cikgu suruh setiap seorang sediakan satu bahan yang berlainan serta segelas air. Saya ada bawa kain, cikgu. Saya bawa penutup botol. Saya pula bawa tisu. Saya sediakan plastik, cikgu. Bagus anak-anak murid cikgu. Senang cerita ataupun senang terima arahan. Okey, sekarang ni cikgu nak setiap daripada kamu masing-masing ambil bahan yang kamu bawa. Lepas tu cuba tuang sedikit air atas permukaan bahan tu secara bergilir. Jangan buat sekarang tau. Tunggu cikgu panggil nama, baru kamu tunjuk.
Dan cikgu nak juga kamu semua perhatikan baik-baik apa yang jadi. Bahan tu serap air atau tidak. Jadi cikgu nak tanya, adakah kamu semua sudah bersedia? Dah, 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 cikgu. cikgu. Okey, kita mulakan dengan koyum. Cuba koyum celup bahan kamu ke dalam air. Perhatikan bahan tu adakah menyerap air ataupun tidak. Tisu saya ni serap air, cikgu. Okey, baik. Pada pendapat koyum, cikgu nak tanya, berdasarkan pemerhatian tadi, macam mana kadar serapan air tisu itu? Cepat serap air ataupun tidak? Cepat, cikgu. Saya letak je, terus basah semua. Itu maknanya tisu adalah bahan yang kuat daya serapan terhadap air. Maknanya, senanglah kita lap permukaan yang basah. Sebab tu, kalau kamu semua perasan, dekat kedai makan ke, dekat dapur ke, mesti ada disediakan tisu, betul? So, senang kita nak bersihkan apa-apa kotoran. Saiz dia pun compact, senang nak bawa ke mana-mana. Okay, next. Syahidah, cuba ulang step koyum tadi guna bahan kamu sendiri. Cikgu nampak tak plastik saya? Nampak Syahidah? Beli kat mana? Ekor. Bagus. Okay, cuba celupkan. Plastik tak menyerap air lah cikgu. Basah pun dekat permukaan luar je. Bagus Syahidah. Ini adalah contoh bahan yang tidak menyerap air atau apa-apa jenis cecair. Okay, next. Yana. Saya celup ni, cikgu. Okay, silakan. Kain saya serap air lah, cikgu. Serap banyak ke sikit? Okay, bagus. Yang terakhir, Syarana. Penutup botol saya tak serap air lah, cikgu. Bagus semua murid-murid. Maksudnya kamu dah jelas bahan mana yang serap air dan juga bahan yang tidak serap air. Bahan-bahan yang cikgu suruh sediakan tadi adalah contoh untuk pembelajaran kita hari ini. Tisu dan kain tadi adalah antara bahan yang dapat menyerap air dengan baik, termasuklah baju, kapas, span, kertas dan macam-macam lagi. Manakala plastik, penutup botol, payung, dadu, sarung tangan plastik dan kasut but pula tidak dapat menyerap air. Baiklah anak murid semua. Antara kesemua bahan yang serap air itu pula, perasan tak terdapat perbezaan dari kadar serapan setiap bahan? Adakah kamu semua perasan? Perasan, cikgu. Kan, cikgu. Bagus semua murid. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan satu video. Jadi, cikgu nak kamu semua tolong beri perhatian dengan baik. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Sila tengok video ni ya. Puan, jom kita kaji bahan manakah yang menyerap lebih banyak air. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam uji kaji ini adalah pertama sebatang lidi, kedua gam, ketiga air berwarna, keempat kertas, tisu dan kain. Langkah pertama, potong kertas, tisu, kain mengikut saiz yang sama. Langkah kedua, lekatkan potongan objek tersebut pada sebatang lidi. Langkah ketiga, celupkan potongan objek ke dalam bikar yang berisi air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Langkah keempat, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek berikut. Didapati had air berwarna yang diserap oleh tisu paling tinggi, diikuti kain dan kertas. Sekian, terima kasih.
Murid-murid, semua dapat faham dengan jelas tak dengan video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Jelas ke tidak? Jelas, cikgu. Okey, jelas. Boleh seorang jelaskan dekat cikgu semula apa benda yang kamu faham daripada video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Boleh cikgu. Video tadi menunjukkan bahawa tak semua bahan yang menyerap air mengandungi kadar penyerapan yang sama. Tepat sekali Qayyum. Melalui video tadi, kita dapat faham bahawa kadar penyerapan air adalah berbeza mengikuti jenis objek. Hal ini juga dipengaruhi oleh bahan yang terkandung pada sesebuah objek tersebut. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua lengkapkan peta buih dengan maklumat yang kamu dah belajar tadi. Tulis je bahan-bahan yang ada di sekeliling kamu. Link cikgu akan share dekat ruangan komen ya. Okey, cikgu.
Cikgu siap dah. Okey, baiklah. Bagus murid-murid. Baiklah, kamu semua dah faham kan tentang penyerapan? So, sekarang kita nak main sikit kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Korang jawab soalan ini secara individu ya. Ini adalah penilaian untuk melihat sama ada kamu dapat membezakan bahan yang menyerap air dan mana bahan yang tidak menyerap air. Jadi, sila buka aplikasi Kahoot dan scan QR yang cikgu berikan. Okey, cikgu. Ya, cikgu. Okey, semua dah masuk? Sekejap. Cikgu, belum keluar lagi QR. Mana QR? Cikgu, scan je ke ni? Ya, cikgu bagi QR dekat dalam ni, kamu scan saja dan kamu semua akan dapat masuk dalam aplikasi ni. Okey, cikgu. Sekejap, cikgu. Sekejap, cikgu. Saya dah. Lajunya awak. Saya nak menang. Comelnya. Sekejap. Yana, mana awak? Kita nak main dah ni. Sebentar. Best tak kita nak main game ni? Saya Best, cikgu. Comel. Okey, sebelum masuk, kita mulakan ya. Okey, cikgu. Cikgu nak tanya, kamu semua dah bersedia belum? Dah. Saya dah. Okey, let's go. Kita mulakan kuis ini. Bismillah. Fahamkan soalan ni murid-murid. thumbs up. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Aku kasih bahan yang berat ni. Tisu.
Okey, soalan terakhir. Okey, kita tengok pemenang dia. Tempat ketiga jatuh pada Syah, kedua Syahidah, dan yang pertama adalah deng 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 deng. Yana. Tahniah Tahniah ya. Yana. Ya, Yana. Yeay. Oh, hebatnya. Untuk kuis tadi, pemenang nanti dapat hadiah tau. Wah, cikgu tak bagi tahu pun. Itulah kalau tahu tadi saya dah jawab dah betul-betul. Betul. Lain nanti kita buat kuis lagi ya murid-murid. Nanti bila buka sekolah. Jadi Yana jangan lupa datang ke bilik cikgu ambil hadiah tau Yana. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Yana. Okey baik murid-murid. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya kamu semua. Apa yang kamu faham dari pembelajaran kita hari ini? Kami belajar tentang bahan yang menyerap air dan bahan yang tidak menyerap air, cikgu. Kami juga belajar tentang kepentingan dan kegunaan kedua-dua bahan tersebut, cikgu. Alhamdulillah, bagus semua murid-murid cikgu. Jadi, untuk rumusan hari ini, cikgu nak jelaskan dengan kamu semua sekali lagi bahawa keupayaan sesuatu bahan menyerap atau tidak menyerap air bergantung kepada jenis bahan tersebut. Contohnya, span dan mop dapat menyerap air kerana ia diperbuat daripada bahan yang mempunyai liang-liang kecil. Manakala plastik, sudu, logam dan payung pula tidak menyerap air kerana permukaannya licin dan menolak air. Jadi, apabila kita memilih sesuatu objek untuk digunakan, pastikan kita meneliti sifat bahan tersebut. Jadi, sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa soalan tak kamu semua nak tanya pada cikgu? Cikgu, saya ada soalan. Okey. Span kalau dah lama guna kan, dia masih serap air tak? Span. Kalau span lama ni biasanya dia keras dan kurang berfungsi. Jadi, keupayaannya untuk serap air akan berkurang. Tapi bukanlah maknanya terus tak serap air. Masih menyerap, cuma dah kurang daya serapan tu. Faham ke? Faham, cikgu. Okey, baik. Jadi, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa itu sahaja. Baiklah murid-murid. Jadi, hari ini kita dah faham perbezaan antara bahan yang menyerap air dan juga bahan yang tidak menyerap air, serta kegunaannya dalam kehidupan seharian. Jadi, kamu semua teruskan ulang kaji di rumah ya murid-murid. Jadi, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Okey, kita jumpa next class. Bye. Cikgu. Dekat sekolah, cikgu. Okey.